barang-barang yang cikgu beli dekat Shopee ada, dekat TikTok ada. Jadi kita nak buka lah. Untuk video detail pasal barang-barang ni cikgu akan buat dalam short tau. So kali ni kita just unboxing sahaja. And cikgu akan letak link sekali. Untuk barang-barang ni semua korang boleh tekan, okay? Ni dia barang-barang cikgu ada banyak gila. So without further ado, let's start unboxing. Dia barang first. Korang cikgu kan suka buat DIY. Jadi cikgu belilah benda ni. Ni ialah bendanya. Cikgu tak pasti nama dia apa ni. Tapi yang ni yang kita buat untuk pasang kabinet. And kita nak levelkan dia supaya tak sengit kita punya kabinet kan. Cikgu kan ada masalah rak kasut cikgu tu macam sengit-sengit. Jadi cikgu nak try install balik and guna benda ni supaya kabinet kita, pintu kita tak sengit. Jadi bolehlah beli benda ni. Cikgu rasa cikgu ada beli dua ni benda ni dekat seller yang sama. Jadi mana tak tahu lagi satu lagi. Jadi kita jumpa, kita bagi tahu. Okey, ni dia barang first. Barang first juga tak best kan. Next, saya beli lah ni. Jom ni barang saya. Dah buka je dah bau. Ni ialah skincare, body care cikgu. Cikgu beli daripada Grace and Glow kat sini. Ni ialah sabun. Sebab cikgu bau dia macam hari tu pergi test dekat Watson kan. Bau wangi juga kan Grace and Glow ni. Rasanya dah lama viral tapi cikgu je baru nak try. Cikgu tak tahu apa yang banyak kan. Tada! Cikgu pernah try tau. Adik cikgu pakai. So macam best and bau wangi. So cikgu belilah juga. Yang ni warna purple macam tu. Kita ada lagi kat sini. Cikgu beli dua ke body wash? Cikgu rasa cikgu beli satu je body wash. Ni dapat lagi satu body wash. Beli yang ni ialah deodorant. Cikgu beli deodorant dia. Nak try sebab deodorant cikgu kebetulan dah nak habis kan. Jadi cikgu belilah yang deodorant daripada Grace and Glow. Yang ni wangi wangi gila. Belum buka lagi dah wangi Tada! Deodorant. Body mist. Body mist ni kan viral. Jadi cikgu pun belilah body mist. Ni sebab dia saiz yang kecil. Sebelum ni kan body mist besar kan. Jadi macam ambil yang kecil lah kan. Senang nak bawa travel semua. Jadi cikgu ambil yang ni. Wangi. Wangi ya. Pakai. Wangi gila. Dia last ni cikgu beli brightening sun body serum. Yang ni body serum. Nak try body serum kan. Nak beli lotion je. Jadi ni kali ni lotion serum pula. Wangi kan? Sampai kat pia dah. Wangi gila. Ni dia. Jadi kita ada banyak produk dia kat sini. Next item. Tada ni. Korang cikgu tengok ni macam best je kan. So cikgu belilah. Sebelum ni kita ada bag yang macam untuk pergi gym. Yang travel pun boleh bawa yang tu kan. Yang ni ialah bag makeup ataupun bag skincare kan. Memang besar gila. Boleh muat banyak gila barang dekat dalam ni. So cikgu pun belilah yang ni bag daripada Bag Smart. Bag Smart dia kita tak boleh nak ragu lah. Dia punya kualiti memang kualiti ya. Sangat love dia punya produk. Jadi cikgu belilah lagi pun dia warna pink. Dia dulu keluarkan warna pink je kan. Sekarang dia dah keluarkan macam warna putih, warna hitam. Jadi warna krim-krim macam tu. So jadi biasalah cikgu akan pilih warna pink. Ini dia bagnya. Dia jenis puff-puff macam ni. Cantik sangat. Wah, banyak gila kompartmen. Tengok dia lebar. Banyak zip, depan zip, belakang ada zip. Tengah ada zip. Memang sumpah baloi gila benda ni. Ni tempat yang kalis air pun ada kat sini. Yang ni nampak boleh simpan banyak. Kalau ada body mist, shampoo nak letak, bawa travel, boleh letak dekat bahagian tengah ni. Dekat tengah ni ada lagi poket dia kecil-kecil kat situ. Cikgu akan buat detail produk ni. Tapi korang kalau belum try bag Smart, kena beli. Tada! Ni perfume. Ada perfume. Yang ni perfume set. Perfume set.
bag dia. Dalam ni ada 3. Yang ni sesuai untuk korang bawa bagi gift tau. Sebab dia cantik, warna pink, and dia set dengan box eksklusif gitu. Dalam satu ni ada 3 pieces perfume, and satu perfume tu 35 ml. Jadi banyak lah. Wah, comel. Tengoklah dia punya ni. Perfume dia comel sangat. Ada pink, biru and yellow. Wah, comel lah. Boleh bawa pergi travel juga yang ni sebab bekas dia tak adalah besar sangat kan. Comel gila. Yang ni dia ada bau-bau dia lah. Ni ya. Oh. Wah, Toy Sofia. Tada. Ni ya. Oh, dah mula dah datang. Ni ialah pinless machine crocodile. Yang ni untuk apa budak 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Ni memang sangat viral ya. Cikgu tengok macam best lah. Dia ada 2 colour, warna orange dengan warna hijau. Cikgu ambil warna hijau rasanya kat sini. Jadi boleh main dengan anak ni. Memang sangat best ya. Nanti sekejap lagi kita buat video. Okey? Okey, sabar tau. Sabar tau. Dia ada bunyi apa semua lah. Sekejap. Next. Yang kita ada ni kat sini. Yang ni yang DIY tu. Random gila barang Cik T kan. Kejap barang DIY, kejap barang skincare, kejap barang body care. Dia macam random lah. Betul. Yang ni ialah kita punya DIY. Yang ni untuk drill. Kalau korang nak tukar pintu kan, pintu korang tu dah pecah, pintu kabinet ke apa ke, boleh guna benda ni sebab dia dah siap tempat untuk kita drill. Dia ada dia punya ni. Drill big dia. Jadi korang boleh masukkan benda-benda ni lah. Jadi tak sengit-sengit kan korang punya ni. Korang punya DIY tu. Jadi dia macam excited gila nak try benda ni. Sebab Cik T kan suka DIY. Jadi kita macam excited barang-barang DIY ni. Wah, Cik T beli sekejap. Tudung ke baju? Tudung ke baju ni. Sekejap. Warna putih. Baju kat rumah. Tada! Kalau pakai kat luar pun boleh juga tau korang. Dia jenis macam oversize punya. Saya ambil size M. Ni pakai dengan inner kan. Memang cantik sangat. Belakang dia ada bow. Baju. Cantik ya. Jadi suka gila bow sekarang ni. Jadi why not lah ambil kan satu selai. Yang ni yang jenis dengan pendek lah. Boleh pakai dengan inner. Yang ni saya macam dah lama nak tengok benda ni and nak buat try tau. Yang ni ialah GPS tracker. Kalau nak letak ni dekat anak korang punya bag ataupun dia punya baju kan, nak sorok kasut dalam kasut ke, sangat baloi yang ni sebab sekarang kan banyak kes budak hilang kan. Kes kecolik kan. Boleh beli benda ni. Nak letak dekat laki pun boleh. Tengok dekat laki. Laki gimana ni. Compatible with iOS and korang juga boleh pilih dengan Android lah. Ni kat laki kan. Nak tengok dia gimana ni, lambat balik ni. Boleh beli yang ni, okay? Next item Cik T beli barang garden. Yang ni sebab dekat bakal ni Cik T tu, Cik T ingat nak tanam pokok tapi tak ada pipe lagi. Jadi Cik T akan siram pakai benda ala ni lah. Comel ya. Comel ni tak adalah kecil sangat and okey lah size dia, size M. Dan ni dia ada banyak warna lain lagi lah. Cik T ambil ni warna beige lah. Cik T kan suka warna-warna natural. So garden ni. Cik T beli lampu. Lampu tidur ataupun nak korang nak guna ni dalam bilik tidur pun boleh, dekat dalam office pun boleh. Ni lampu yang jenis estetik. Cik T dah lama tengok kan. Lepas tu baru perasan rumah Cik T ni tak ada lampu ni sangat. Jadi Cik T pun bagilah kita nak ikut-ikut kan. Ni dia punya lampshade. Lampshade dia ni macam jenis yang plastik juga. Plastik lah. Dia tak adalah macam kertas sangat. So ni punya ni. Dan ni dia punya. Wah, comel. Bulat macam ni, warna kuning. Dia macam warna kuning ke? Cik T ingat saya beli warna beige. Dia mungkin beige ke kuningan macam tu. Tapi comel lah, metal dia kaca tau.
Yang ni dia bukan plastik, dia memang seramik. And dia ada tempat tekan lampu lah kat sini. Cantik. And dia punya plug pakai USB. Sesuai sangat sebab dekat katil cikgu tu ada USB banyak kan. Sebab plug tu memang kita dah guna untuk charge phone. Jadi boleh guna yang ni. Cantik. Dia tak ada lampu. Oh, dia dah siap dah lampu kat sini. Jadi boleh pasang terus lah. So, ni dia. Oh, dia ada manual. Jadi ini dia kita punya lampu. Next. Tada! Kita ada kipas. Hari tu cikgu beli yang kipas Godojok. So Gojodok. Tak tahu Godojok ke Gojodok. Macam tu lah. Tapi yang ni pattern dia sama, cuma bukan brand tu lah. Brand tu kan macam mahal sikit. Jadi cikgu nak cari yang jenis murah and tengok dia punya kualiti macam mana kan. Yang ni jenis desktop fan lah. Korang boleh guna ni dekat mana-mana, tak kisahlah. Dia siap bagi pelekat kat sini. Nak sangkut pun boleh dekat dinding. Dia ada LED. Lepas tu dia ada banyak speed lah. So jom kita tengok. Yang ni jenis rechargeable tau. Wah. Kalau mak pecah. Pecah dia. Pecah. Pecah. Sedih lah macam ni. Tapi dia macam ni lah. Belakang ada tempat charge. And ni dekat depan ni. Dia punya kipas. Oh, masih okey ya walaupun pecah. Ada 16% je bateri. Okay, dia ada 5 speed sahaja. And dia tak sekuat Gojodok lah. Lepas tu material dia ni Godojok. Entahlah. Dia tak sesolid yang tu. Tapi okey lah kan. Sebab harga dia lagi murah. Kalau korang nak beli, nak guna kat rumah je kan. Tak kisah sangat. Just nak guna je. Boleh beli yang macam ni. Tapi pecah. Oh, sayangnya. Sebab macam dia plastik je kan. Jadi pecah. So, item ni cikgu ada yang sama. Tada! Ni ialah wallpaper fluted. Wallpaper fluted ni kan viral sekarang ni. Orang dah tak pakai fluted betul dah. Orang pakai stiker je. Tapi stiker yang biasa tu jenis yang macam nampak sangat lah murah and tak nampak 3D effect. So boleh beli yang macam ni. Yang ni stiker yang nampak 3D sebab dia macam foam sikit. Tapi foam dia tu dia bukan jenis foam biasa yang orang melekat-lekat kat dinding kan. Dia jenis yang ada besi. Aluminium. Salah. Aluminium punya ni. Sekejap kita buka. Ni nampak 3D tau. Nampak 3D ya. Dia punya fluted ni warna dia ada banyak. And ni warna macam brown muji sikit lah. Asal macam kena elektrik. Okay, dia punya ni nampak 3D. Dia ada lekuk tau. Fluted dia ada lekuk. Wah. Dia bukan yang macam nampak stiker flat tu kan. Yang sebelum ni pun cikgu pernah dapat sampel yang fluted macam tu. Tapi yang ni dia 3D. Memang rasa dia ada lekuk kat situ. Sebelum ni tak ada. Dia just macam stiker. Cuma stiker yang tebal. Belakang dia macam aluminium macam ni. Jadi dia tak lekat tau kat dinding. Ni cikgu nak tampal dekat bilik bawah ni kan. Bilik gas. Nak dekor sebab dia macam kosong sangat. So cikgu ambil lah dua kat sini. Kod yang sama. Jadi bolehkah try and tukar decoration. Tapi dalam harga yang budget boleh beli yang macam ni. Okay? Solid wood ya. Cikgu ingatkan dia macam plastik yang nampak macam kayu. Tapi ni solid wood. Gila. Cantik. Okay, korang ni ialah rak. Sebelum korang tertanya kan, ni apa? Cuba ke bawah sikit kan. Supaya orang nampak. Okay, ni ialah rak akrilik kan. Biasa sebelum ni cikgu beli akrilik yang tempat display figura tu kan. Yang ni material dia akrilik yang tebal tau. Bukan yang jenis foldable tu. Yang ni memang sangat tebal dia punya akrilik. And material dia solid wood siap lampu. Excited orang. Excited ya. Jadi nanti kita nak pasang. Dia pakai USB. And dia juga boleh tukar-tukar color. Wow. Okay. Sangat cantik ya. Memang kayu solid and jenis color yang muji macam tu. Wow.
Dia bertingkat-tingkat. So nanti kita akan pasang and tunjuk dalam video short. Okay, short supaya detail. Supaya video ni tak banyak sangat. Macam tu. Okay, ni. Ini belum lupa dah apa korang. Oh ya, nampak kat tepi ni. Ni ialah rak. Rak. Dekat dalam bilik Cik T sekarang ni, bilik tidur, ada apa, pasang drawer baru tau. Nanti Cik T buat video makeover sebab sekarang dalam proses lagi kan. Jadi tak sempat nak update lagi lah. Jadi Cik T boleh selitkan rak ni dekat dalam video tu. Nampak? Oh, rak ni murah je korang. Dalam satu set ni ada 3 pieces. Dia warna putih je. And ni dia punya kaki dia. Masukkan je macam ni. Dia ada 3 keping yang lain saiz. Lain panjang dia lain lah. Yang ni murah sangat. Jadi rasa Cik T nak DIY kot lah balut warna wood kan. Sebab memang bilik Cik T tu macam woody. Wood macam tu, bukan warna putih. Jadi kita akan DIY lah dalam video makeover tu. Cik T akan buat. Tapi ni lah dia rak dia. Cik T akan letak link. Okay, memang cantik. Oh, Shopee. Yay. Okay. Ni ialah minyak untuk kita kurangkan pertumbuhan bulu. Cik T mudah terpengaruh kan? Cik T mudah terpengaruh ya. Okay, ni kita lepas cukur ke, lepas wax ke, kita boleh sapu oil ni untuk kurangkan pertumbuhan bulu. Jadi bulu kita tu tumpuk makin halus and makin nipis. Jadi Cik T baru nak try tau benda ni. Jadi tak sabar nak try. Okay, barang skincare. Next. Ni sausage. Cik T macam, wah, macam sedap ni kan. Tengok orang review kan. So Cik T macam, try lah, boleh lah try. Sausage memang 3 lah. Tapi dia 1 saja, kecil saja sausage-nya. Sausage ni ready to eat. Siapa lapar-lapar tu kan, terus boleh grab ni, letak dalam bag. Pergi kerja, pergi kelas kan. Boleh suruh makan, tak payah panaskan pun tak apa. Yang ni dia ada 3 pieces. Ada black pepper, ada honey mustard dengan tom yum. Yang ni Cik T excited ni. Harap tak pecah sebab dia tak balut dengan bubble wrap. Tada! Wah! Jangan excited lagi. Nampak? Aku pecah kan? Tada! Wah! Korang, ni ialah set piknik yang paling berbaloi korang beli. Harga dia murah. Nak bawa senang je. Bawa satu set ni. Nak pergi piknik kan. Ada set pinggan, mangkuk, ada sudu, gelas, and bekas ni untuk kita bawa. Memang banyak ya. Sudu mangkuk dia tu dalam 6 pieces. Mangkuk 6 pieces. Gelas pun 6 pieces. Pinggan pun 6 pieces. Dia ada pinggan besar, sederhana and kecil tau. Kecil tu boleh letak kek-kek kan. Kalau nak sambut celebrate birthday dekat piknik kan. Oh, sangat berbaloi ya. Sangat puas hati beli ni. Memang murah je korang. And yang penting korang boleh guna banyak kali. Tak adalah pembaziran plastik, pembaziran polystyrene, apa semua boleh beli yang ni je. Dia ada banyak kali lagi lah. Okay, saya dah ambil yang warna ni. Comel! Beli ni! Wajib ni yang ni. Okay. Oh, yang ni Cik rasa Cik tahu apa. Ni ialah ampayan. Tapi tak payahlah buka kan. Ampayan ni Cik nak ganti dekat atas sebab yang tu dah karat, dah start karat. Jadi Cik belilah yang ni. And ampayan tu dia boleh lipat lah. Bila kita tak guna, dia lipat. Dia sangkutkan dinding lah yang ni kan. Sesuai untuk orang yang tak ada space banyak dekat rumah, nak beli yang tolak-tolak tu kan, boleh beli yang ni je. Sebelum ni ada 3 bar, yang ni 5 bar. Memang malu lah. Cik pun sedang macam makeover lah balcony tu kan, walaupun tak tahu dia siap. Ni apa pun. Wah. Okey korang, untuk korang yang suka memasak, bolehlah grab yang ni. Comel. Pot. Enamel pot. Okay, ni first time tau Cik T ada enamel pot yang besar macam ni. Wah, cantik gila warna dia. Biasa Cik T ambil warna hijau, warna beige, ni warna kuning. Boleh buat bubur, boleh buat sup, tom yum dekat dalam ni. Ni jenis enamel.
cantik gila. Bawah dia pun cantik tau. Dia semacam ni. Yang ni confirm tak melekat. Saya suka gila enamel pop. Yang ni dia. Dia punya tutup pun cantik. Nampak macam Le Creuset. Macam mana sebut Le Creuset? Okay, tapi yang ni brand Suvat. Cantik korang. Wah, cantik kan? Ni cikgu letak link sana. Ni ialah brush multifunction yang jenis rechargeable and dia sesuai untuk scrub pelbagai jenis tau. Cikgu basuh tingkap boleh guna ni, basuh kereta boleh guna ni, basuh lantai toilet, semua tempat boleh basuh ni. Dia sebab dia ada banyak gila jenis brush dekat sini. Kalau korang nak basuh celah boleh guna yang ni lah. Ni dia ada banyak. Cikgu rasa cikgu nak nego ni dekat Prelude sebab cikgu dah ada yang lain brand Hoto. Tapi yang ni okey je, boleh je pakai. And dia jenis yang waterproof lah. Dia tak adalah korang boleh rendam. Tapi kalau kena air-air macam tu okey. Jadi sangat bahala. Harga dia murah je yang ni. 9-in-1 brush. Korang, itu saja kita punya video kali ni untuk haul daripada Shopee and TikTok. And segala link cikgu akan letak dekat stiker ni. Korang boleh klik je dekat bawah ni. So jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time. My next video. Bye bye. Assalamualaikum.